Honestly, kalau kedai ni buka kat KL meletup saya rasa kan. Sebab kedai ni memang tak guna betul lah. Punyalah besar dia tulis kat luar tu, Saudagar Kambing Bakar. Ni apa? Ini dia. Mungkin dia tahu saya tak berapa suka makan kambing. Kita dapat makanan kegemaran kita. Ini menu lunch tengah hari. Ikan keli masak balado. Yang ini daging salai masak lemak. Ni ikan tilapia balado. Ini kambing salai masak lemak. Ini lamb shank salai masak lemak. Ada pernah cuba? Tak pernah kan? Udang galah masak lemak. Dan yang paling rare, cuba tengok apa? Ini dia. Telur mata, letak kicap, ada petai. Ini susah ni, kat rumah je kita boleh makan. Ada ikan bilis lagi kat dalam dia. Yang ni macam biasalah, ni untuk Abang Manah. Kambing bakar. So, tanpa membuang masa lagi, kita kembali ke seri pentas. Oh bukan, kita makan. Nasi ni kita parking jauh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan daging. Saya memang favourite lah daging ni. Ramai juga yang tak tahu dia ada menu lunch. Jadi menu lunch ni ini ada daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 4 petang. Honestly, kalau kedai ni buka kat KL meletup saya rasa kan. Sebab mungkin lokasi dia luar KL sikit kan. Dekat Jalan Kebun, Shah Alam. Yalah, mungkin kat area sini tanah murah apa semua, parking banyak, luas. Kedai dia memang selesa lah. Yang kita duduk ni, ni kawasan aircon, memang banyak meja apa semua. Tapi kalau belah malam ada orang lepak dekat luar. Even dia punya rooftop pun ada tempat makan juga. Balado dia sebenarnya kan nampak macam suram kan. Tapi pedas siut. Pedas. Memang pedas. Pediak je lah. Ciliak dia pediak. Hampak kalau main KL nak makan kambing bekik apa. Boleh main sini. Alhamdulillah. Kenyang kita hari. Air dia pun sedap. Ni air kelapa, lemon, lepas tu dia ada madu. Yang ini air apa? Asam boy, kalamasi apa benda dah. Yang ni paling sedap. Dia ada kelapa laut, ada lychee, lepas tu dia campur ada ais apa semua. Memang tapi M lah. Ni kalau anda takut lupa save video ni, boleh tahu. Menu ini wajib. Ini wajib order. Kedai ni dia buka setiap hari daripada pukul 12 tengah hari sampai 11 setengah malam. Tapi menu lunch ni dia cuma 12 sampai lebih kurang dalam jam 4 itu. Dia cuti hari Isnin. Jalan Kebun, Shah Alam. Datang.